saya puji pemain-pemain saya yang tidak dapat semangat walaupun kegagalan dua gol dan memang pemain kita tidak mula dengan baik dan kita kacau sikit, tetapi selepas 2 gol tu kita bangkit balik dan semangat yang kita tunjuk memang baik dan sekarang kita kontrol dan banyak peluang yang dicipta. Inilah APM sebenarnya permainan selepas kemenangan 2 gol. Apa saya suntikan pemain dalam 3 sumpah boleh bangkit 2 gol kemenangan? Kita yakin, selalu saya katakan anak buah saya ni dia tanam dalam diri mereka yang never give up sampai last minute. Selalunya APM akan bangkit. Tengok bagaimana coach menyebabkan ratekan Christie malam ni kalau assist dan score ni. Ya, Christie walaupun dia lama tak main, inilah game yang ketiga selepas 2 bulan. Dan persembahan beliau adalah saya puji kerana bukan senang lepas sembuh daripada kecederaan dah lama tak main. Dan saya gembira dengan cara dia main, dia beraksi yang dengan baik. Dan inilah harapan saya, dia akan meningkatkan lagi prestasi beliau masa-masa yang akan datang. Terima kasih.